Waalaikumsalam. Ah, Allah. Oh, yang ni tak jangkit bang. Mata duduk. Nanti mata bawah. Ayo bang. Okey, jom kita sambung buat. Mula-mula perlu buka inilah. Perlu buka tangki ni, penutup tangki ni. Buka sikit, kemudian kena inilah disable alarm ni. Dah disable alarm. Kena buka ni penutup seat. Kemudian buka skru yang perlu. 4 skru rivet sini, 2 skru sini. Ni kena buka ni. Tak sempat buka. 1 sini, 2 sini. Ada lagi. Ni kena buka screwdriver je. Mana ni? Bismillah. Kumpulkan di satu tempat. Okey, kemudian 1, 2, 3 skru kena buka. Okey. Okey, kemudian kat sini, kawasan ni dia ada 4 skru. Okey, dah siap buka 4 skru ni, tak apa, biarkan. Sebab dia nak release bahagian ni, kita kena buka ni. Ni dia, crowbar. Kita buka sebelah-sebelah dulu. Terus kita akan buka ni dulu lah, bahagian ni. Ni fungsi crowbar ni. Dia ni lah, tolak sikit bahagian-bahagian ni. Yang ni boleh tolak sikit sini. Okey, siap. Okey, jadi nak kena buka ni lah. Nanti kena buka ni. So buka ni dulu. Kita lepaskan crash bar ni dulu. Sebelum lepas yang ni, kena lepaskan yang ni dulu. Jadi kat sini dah ada 1 skru. Nampak dah. Skru jenis ni. Lepas tu di bawah ni ada lagi ni. Sekejap. Ni bawah ni ada 1, 2. Memang susah sikit nak buat keluar dah. Kena jolok.
Dan bawah ni tak silap ada lagi dua. Tadi tepi ni dah. Okey, ada satu. Nampak. Ada satu lagi ni. Satu lagi sini. Okey. Lepas tu kita buka. Dan jadi tak boleh lepas part ni. Nampak jadi kena kadang-kadang kena keluarkan dulu. Dia mungkin orang kata tak keluar habis. Macam ni dah lepas. Ni mungkin tak keluar lagi. Okey, macam tu. Tengok ada yang cabut. Jangan risau, dia boleh klip balik. Okay, tips untuk takut elak skru terlebih, kan macam skru yang kita keluar tadi ni kan, masuk balik je. Cuma nampak macam leceh, saya nak keluarkan balik, tapi setidaknya hampa punya skru takkan jadi inilah, takkan jadi terlebih skru lah. Ni satu ni. Nampak? Tak apa, letak je daripada jadi terlebih. Okay, bagian ni tak ada lain untuk skru ni. Letak sini. Nampak ni ada lagi kena buka nak lepaskan ni. Jadi ni kena buka. Jadi daripada sini hampa yang tengok video ni hampa faham lah pasal apa benda ni dia susah atau renyah. Sebab benda lagu ni lah, banyak benda nak kena buka. Yang video aku satu lagi tu, part ni memang tak ada tunjuk buka kan. Sebab untuk pasang spotlight tak perlu, tapi yang ni perlu. Ni kena buka. Okay, mana tadi? Ingat ada satu lagi skru ni. Pasang sini balik. Ni pun ada satu lagi tak di bawah ni. Boleh. Yang ni skru head ni lain sikit. Dia kat sini. Okay, seterusnya head ni leceh sikit. Pasal dia ada skru dalam nak kena buka. Nak kena lepas head ni. Tapi buka yang ni dulu lah. Yang mana kita boleh nampak, kita buka dulu. Nampak ada dua skru. Tu satu dah buka. Jadi saya akan ambil. Pakai glove susah sikit, tak rasa. Okay, ni satu. Lepas tu satu lagi yang bawah tu.
Okey, Alhamdulillah. Sebelum, sebelum ni aku yang susah yang part ni yang nak buka ni. Ni masa leceh. Nampak ni baru free. Tapi ni kena haluskan sikit juga bahagian ni. Okay, jadi nampak dah. Ni nanti pun kena buka, jadi tak apa, buka je siap-siap. Okay, nampak tak ada satu skru sana tu. Saya tunjukkan mana satu. Yang ni. Ni pun nak kena buka ni. Aku dapat buka. Ni memang dah leceh sikit. Ni skru ni nampak kena tanggalkan. Nak lepaskan benda ni. Ni nak ni kena tahan sini. Takut sekejap hat ni patah. Okey, ni dah berjaya tanggalkan. Okey, nampak. Ni beza dah. Ni yang cover set ni, bahagian ni nak kena buang. Okey, sebab dia tak lepas, dia akan disangkut bahagian situ. Macam ni tadi ni atas. Okey, ni skru yang dia bagi. Tapi aku pakai jenis hat ni, 33 tu aku pakai jenis hat ni. Pasal dia panjang sikit daripada standard, jadi memang akan ada lebih 3 skru lah. Memang 3 skru standard akan ada lebih lah. Okey, ni dah siap. Jadi benar mencabar ni. Hat ni memang mencabar. Okey, mencabar, menguji kesabaran semua sekali. Dan jangan lupa kita punya, dia jadi dua je lah. Pasal satu yang bahagian ni tadi dia dah sangkut sini dah. Dia bahagian tu dah buang, jadi tinggal dua. Sekejap, aku tak nampak. Okay, nampak yang ada dua skru dalam tadi, jadi tinggal dua yang kita perlu masukkan semula. Okey, ni dah siap pasang. Dia baru fitting cantik elok lah. Ini pun masih elok. Okey, jadi skru yang akan lebih daripada skru standard, dia akan ada lebih 3 lah. Sebab 3 ni je yang kita ganti tadi. 3 ni je lebih. Kalau terlebih tu maknanya ada yang terlupa nak ni lah, nak masukkan. Okey, ni dah siap. Ini tak apa, ni nanti kita masuk ke belah sana. Ni boleh pasang balik lah apa yang sepatutnya dipasang balik. Okay, setakat lah ni hampa rasa senang ke susah? Mungkin next time aku try buat live lah sambil pasang ni. Tapi kalau buat live, macam mana aku nak buat dengan hampa sampai nak ni? Memang lambat lah saya pasang. Jenuh ke tunggu-tunggu.
Kemudian yang 5 skru ni lah, ni skru rivet tak silap. Dia kalau yang siapa tak biasa, dia nak, kalau nak buka dia memang kena tekan tengah dia lah. Tapi kalau nak pasang balik, jangan biar keadaan lagu ni susah, biar dia terkeluar ni. Okey, jadi raba lah bawah ni. Jadi ni gunalah pembenar saja untuk tekan dia balik masuk. Okey, dan last sekali. Okey, dan pasang semula crash bar. Okey, settle sebelah sini, kita berada di sebelah sana pula. Jadi secara teorinya, untuk nak buka yang sebelah ni pun sama lah cara dia. So aku takkan rekod dah untuk yang sebelah kanan ni, sebab benar sama. Melainkan nanti bila nak pasang yang harness nanti baru aku tunjuk. Okey, info tambahan untuk yang bahagian belah kanan ni, dia ada 2 skru bawah ni. Tapi yang ni tak gaduh buka, pasal ni dia boleh tanggal seterus dah. Okey, saya tunjuk. Nampak dia 2 skru ni dia sekalian dengan ni. Jadi hampa tak ada buka dah. Macam biasa, masukkan skru yang berkaitan pasal takut hilang. Okey, ni dah siap pasang. Kemudian ada info tambahan untuk yang ada masalah lampu, dia jadi tinggi sangat kan. Okey, hampa boleh adjust. Sebab yang aku perasan, ramai yang cuba adjust daripada lubang bawah ni, dia kadang dia jadi tak lepas, pasal ada kadang kabel sangkut. Jadi bila cara tu tak lepas, hampa boleh guna cara ni. Buka setakat ni sajalah, hak ni tak payah buka. Yang bahagian full pack tak buka, buka setakat ni. Kemudian okey, hampa tengok kat dalam tu. Nampak ni. Ni skru kat ni. Yang tu. Yang tu untuk hampa nak adjust, tinggal rendah lampu tu. Hampa adjust melalui situ lah. Ni tak silap boleh guna spana C10 ni. Masuk spana C10 ni, pusing lah. Cuma aku tak ingat lah clockwise kan, anti-clockwise untuk tinggi dah tu hampa kena ni lah. Kadang tu yang jadi tak lepas, nampak ni lubang untuk jolok tu lah screwdriver tu. Allahu Akbar. Aku punya lampu pula masuk bawah ni. Nampak lubang ni ada akan keluar daripada sini terus straight ke bawah ni. Tu bila pusing, ni dah kata pusing sekali lah. Tapi kalau kata tak lepas pasal ada kabel yang mengganggu, memang ni je cara dah nak jalan lampu. Okey. Okey, dah ni mula-mula sebelum kita sambung harness ni, aku akan ni lah, masukkan switch ni dulu. Kena jolok atas tu. Bahan yang diperlukan ada lagi tak, aku punya getah ni ada lagi. Okey, dan dawai. Kalau cara aku nak kemas, aku akan masuk ikut lubang lah. Okey. Yang ni boleh tarik dalam sikit. Okey, kita sangkut yang switch dia ni dulu. Untuk switch ni aku buat dia ni lah, khas sangkut kat sini. Dan bahagian kabel ni tak apa, tarik ya. Nanti kita akan kemaskan kat sini. Ni pun boleh je, simpan dekat sini.
Okey, ni dengan kabel lampu DRL ni. Tarik sana sebab nanti kita akan tarik pada sana. Okey, dah ni untuk pemasangan harness ni. Okey, ni harness yang kita perlu tanggal tu. Nak tanggalkan harness ni, kan nampak ni, tekan, jangan tarik wayar, tarik dia punya ni plastik ni. Dah tanggal. Okey, dah tanggal. Kemudian nampak yang harness yang aku buat ni, kan, sambungkan balik je kat sini. Ni sambung sini. Allahu Akbar. Tu. Dan ni sambung sini. Dah. Macam tu je. Okey, kemudian ada dua ni. Yang dua ni panjang ni. Satu ambil yang daripada lampu DRL tadi. Yang ni Swiss, yang panjang ni Swiss. Satu sambung ke DRL sana. Okey, ya. Ambil yang mana-mana pun tak apa, sama je. Dia untuk kiri kanan. Okey, satu dah sambung sana. Kemudian yang satu lagi panjang ni, mana yang lampu dia belah sini. Ni sambungkan. Okey, dah selesai. Kemudian yang Swiss tu tadi, wire Swiss tu, ni sambung ke sini. Satu ni, dia mesti boleh beza, dia ada male female dah. Dia ada beza dah. Okey. Kemudian yang satu ni sambung mana? Ni. Ini saya 10 ni. Okey. Noh, malah ambil separuh ambil ni tu. Yang ni untuk negatif tau. Jadi sebab tu kena sambung kat negatif warna hitam ni. Ketat kan? Boleh je. Nak ni, ambil kabel tie. Kabel tie. Tak bagi dia kemas sikit kan. Okey. Dah ni, sebelum nak pasang, elok. Biasanya aku akan test dulu lah. Okey, jom kita test. Bismillah. Dah menyala dah. Dia on apa ignition switch, dia akan terus menyala DRL lah. Bila kita tekan yang switch on off tu, dia akan menyala lah lampu spotlight tengah dia. Okey. So dah ni dah okey. Boleh pasang balik cover set ni. Okey, kita test ride dulu. Bismillah. Okay, tengok bacaan ni.
sebelum buka lampu DRL, lampu spotlight tu lah. Buka lampu spotlight. Okay, bacaan dia okey, dia tak drop kau. Okay, tengok pada bacaan voltmeter ni. Okay, ni lampu DRL on, DRL off. Okay lah, tak ada beza. So alhamdulillah tak ada isu ni. Okay, abang try kunci. Dia lampu ni dah akan menyala. Dia sama macam ni. Dia akan menyala bila abang ni on yang ni. Baru yang spotlight kuning menyala. Okay. Kalau macam kalau kita tambah yang atas tu nanti, Spotlight. kalau yang atas Boleh. wiring lain tak? Dia kalau beli dengan saya, yang mana saya buat tu, saya ada boleh buat bypass terus cucuk kat situ balik lah. Nanti kalau abang nak tengok susah ke tak pasang dia, nanti saya buat video. Memang ni pun tengah rekod. Oh, rekod Dia tengah rekod dia. Nanti abang tengok proses dia lah. Kenapa saya kata 4 jam. Tapi yang ni cepat. Mungkin sebab cepat jugalah. tu saya macam belum ke 12 lagi kata dah siap. Sebelum ke 1 dah siap kata. Terima kasih bang. Terima kasih support. Hati-hati bang bawa. Ni pergi rumah saudara tu lah. Siap. Okey lah. Ni pun agak-agak cuaca ni lah. Hujan kan? Ni panas cantik ni. So, tadi pun saya cek voltmeter. Ni bacaan pun nanti dia naik ni. Okey lah, walaupun kita buka lampu tu pun bacaan dia masih ni. Masih lagi. Dia nanti dia akan naik 13.3 macam tu lah. Dia nak tahu on tak on jam. Macam ni tengah on. Dia abang tengok lampu. Betul. Kabus kan? Okey, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bang.